Okey, ini bahagian bawah juga. Ini tempat latihan. Ada tengah mengajar Taranum. Tengah mengajar Taranum. Okey, saya nak tunjuk bahagian cara nak naik ke Dewan Solat Utama. Sebelum ia ditutup. Okey. Tempat wuduk ni lelaki tandas juga di sini. Jom. Nampak? Wah. Tengah renovate. So ni bahagian solat dewan atas. Bahagian atas sampai ke belakang sini. Tempat wuduk tahulah berapa tak. Okey. Pandangan dari atas. Jom. Nanti saya kena kurung. Ni tapak kaki menandakan soft. Subhanallah, cantiknya. Jom. Sikit lagi. Ke arah Dewan Solat Utama. Nampak dah. Inilah pintu Dewan Solat Utama. Ini bahagian saf perempuan. Selebihnya tu lelaki. Ada guard yang jaga. Okey. Sekian perkongsian saya. Jumpa lagi.